Hei, Assalamualaikum. Wak gapo tau? Dah dapat muka kita mesti asyik demo kata kita nak main wak lauk nasi dah. Kita nak main wak nasi sungguh. Mula-mula ni kita kena nanok tapi dulu. Hari ni hujan turun dah. Kita nak buat selera untuk makan dalam hujan. Gapo kita nak buat dah. Okey, sama tahu kita nak buat lauk tu kita mari nanok dulu sebab masalah ni dalam kepala kita tu tak mikir lagi kata kita nak buat gapo tu hari ni. Jadi bila-bila kita basuh beras tu kita fikir bila-bila sebab hari ni hujan kita nak beri sabah dengan hujan kita nak makan gapo dah. Masalah ni kita tak panahkan nasi kita dulu. Pak tak pingeh. Lepas tu kita pergi fikir nak buat lauk gapo hari ni. Jadi kita belek-belek tong lauk kita ada daging satu ketul dah. Ada daging satu ketul kita nak buat gapo daging ni dah. Okey, kita kena potongkan daging dulu dah sebelum kita nak pergi buat lauk dah. Daging kita pun jadi orang saja daging kita. Lepas tu ada abang tepi kita, kameraman kita marah kita lah kata kita ni tak pandai potong daging ni. Jadi dia tu kena potong sendiri. Okey, jadi kena tukar tangan lah, kena tukar tangan ni. Abang ni ya bisa lagi cara potong daging ni dah. Tengok cara dia potong dah. Memang bisa lah. Daging tu dia waktu berisi sekeping. Boleh makan lah. Okey, jadi sama taruh abang tu duduk potong daging dah. Kita pergi cari kakak-kakak hak kita nak buat daging kita dah. Kita pergi potong sayur-sayur. Okey, sayur hak kita nak pakai hari ni yang itulah ada lada, kacang panjang, bawang holland ya. Di sama taruh abang kita duk potong. Daging tak ada banyak tapi dia daging tu ya urat. Okey, siap potong kita kena basuhkan daging dulu. Kena basuh daging sejak air dulu. Buat darah-darah. Lepas tu kita sejak air start kita pergi ke daging kita ni dah. Kita nak buat daging goreng dah dekat-dekat nak raya haji dia mesti kena buat daging goreng dia, daging gerebek. Jadi masalah ni kita nak gaulkan kunyit. Kita gaul kunyit saja ya, kunyit saja tak ada boh. Okey, sama kita nak gaul daging dengan kunyit tu kita panah minyak belah-belah, kita katakkan bawang putih. Lepas kita cicir-cicir sikit kita cap puak dalam kuali. Kita cap puak dalam kuali. Aduh, minyak pun tak panas-panas. Okey, turunkan daging kita dulu. Kita main layar-layar dengan minyak. Okey, nak mesti kau urut tino hak baru belaki tu. Kalau raya haji ni tak pandai buat daging gerebek tu boleh tengok video ni. Video budak kampung ni nak belajar buat daging gerebek. Okey, kita kena layarkan dulu sebab daging kita ni keras sikit dah. Walau ia lembut sikit. Kita turunkan air sikit. Kita kena masuk juga air tu biar kalau air surut tu boleh daging kita sudah lembut. Jadi okey, selepas kita buat air dah kita kena tunggu juga tu. Kena tunggu biar ia gelegak. Gapo kita hejah kata kita nak buat gapo dia. Okey, selepas dia gelegak sementara dah kita mai buat rasa dia. Saya demo tahu dah kata kita bergapo. Dalam ni ada gula, garam dan ajino. Dalam ni dah. Oh, kita turun tu. Ajino tu biar nekat sikit dah. Ajino tu patut kita kucah-kucah dia sekejap dah. Biar hancur kakak dah. Okey, patut kita kacau-kacau biar hancur kakak dia. Sebab resipi ni paling senang kali, simple sangat. Kita mari tengok abang kita buat gapo belakang ni. Abang kita buat gapo. Hidup goreng bawang. Bakar bawang. Oh, yang itu sama belacan hok kita nak buat hari ni. Selepas kita buat daging pun kita nak buat sama belacan dah. Sama belacan jenis kapung-kapung dah. Belacan ni sudah bakar, sudah dibakar dah. Kita bakar saat ni dah. Bukan kita, abang kita bakar dah. Jadi kita tak boleh galik daging duk boleh kuali hangit juga daging tu. Okey, daging kita pun sudah lama boleh ada lembut dah dah. Kita pun nak terangkan rasa dia dulu sama taruh kita nak akak tu. Okey, mari kita nak terang rasa daging kita dulu. Manis kau tawar ke masin sama kita nak akak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, selepas kita terang gelepar kita awal daging panas nak sabah dah. Kita kena tambah kicap bukit sikit dah sebab rasa kita tu ada belakang dah tawar, masin, manis, ada cukup dah dah. Okey, dekat kita nak siap dah ni. Daging kita nak boleh makan dah. Best kicap bukit. Okey, selepas daging kita sudah lembut dah, kita turunkan kacang panjang, lada, bawang besar dah. Kita cap puak dalam tu dah. Boleh kita layan dulu sebentar. Dia masak sayur kita dulu. Pas sekejap lagi kita akak daging gerebek kita ni. Okey, saya mau nampak lagu mana tolong komen dah daging gerebek kita. Okey, selepas sayur kita pun sudah lembut dah. Kita nak akak daging kita dulu daging gerebek hak kita buat ni dah. Belajar belah-belah klik gerebek ni kita buat daging gini. Okey, lagu mana gu set demo tengok tu. Asli ya tak tu. Okey, tino hak baru belaki kita pesedah tu. Belajar belah-belah tu. Nak buat kocek abang we makan tu.
Tengok ni hok budak kampung buat. Sebab bagian ni paling simple sekali, daging minyak ni paling senang kali. Okey, selepas tu kita nak buat sama belacan pula, sama belacan kampung dah. Bagian tu semua sudah bakar tu, bayar putih, bayar merah, lada, belacan kita bakar belakang. Okey, sama kita nak buat sama belacan dah, kita pergi cari buah 5. Depan kedai kita tu ada sepahang buah 5 dah. Kita pergi cari buah hok fresh selalu mari dari pokok. Okey, kita belek-belek tu boleh juga 1 biji buah 5 kita ada, tak ada besar mana tapi air banyak air banyak dah. Kita turun dah nak pergi buat sama belacan tu. Okey, selepas kita ambil asal 5 dah, kita kena pergi tumbuk sama belacan kita nak buat dengan lesung sama. Hari ni kita bubuh benar hak kita bakar semua, kita tumbuk dalam tu. Okey, sudah kita tumbuk dia semata, kita turun rasa gula, garam dan ajino. Ada lagi dah, kita tumbuk-tumbuk dulu. Okey, selepas kita tumbuk dah, kita turun asal 5 sebutir hak kita boleh kat pokok saat ni dah, kita pecek dalam tu. Asal 5 hak fresh ni buah tak banyak pun dia masa dah. Jadi best. Okey, kita sudah perah asal 5 dah, kita kucah-kucah dia sikit sebab kita wak tak acur mana gini dah. Wak tak acur mana sebab kita pun tak pandai mana. Okey, selepas kita wak sama belacan, kita tumpik tengok abang kita wak gapo ni. Nak we di selera kampung lapik daun pisang gapo ni sama belacan kita buat saat ni. Okey, bikin gapo kita makan atas daun pisang gini dah sebab kita rasa rindu kat kampung dah. Biasa kampung gini saing-saing gapo wahi ajak kita pergi bakar kat sungai gapo dah. Mesti dia kena ada daun pisang wak lapik nasi kau makan ni dah, tapi hari ni paling kita rasa rindu sangat-sangat. Okey, lagu mana set demo tengok kita semua makan nasi gini ya, rasa musra molek kita makan gini dah. Betul dengan rindu kat kampung dah. Lagu mana set budak-budak temye, budak kedai makan pun dah. Kita minta wis semangat dah. Set demo buat kerja jauh pada rumah. Mesti set demo ingat kampung supaya kita dah. Kita wis semangat ramai-ramai dah. Okey, video ni tu minta harap-harap SYP video kita dah. Minta wis apa belaka budak-budak tu. Ya tak kira orang Malaysia ke, orang Thailand ke, follower kita. Kita terima kasih belaka orang hok yang mana duk support kita. Siapa kau hari ni buat kita semangat buat video dah. Okey dah. Minta ulun like, tolong share video kita dah. Kali gitu tak gapo. Assalamualaikum.